Orang yang bergaji RM5,000 akan rasa orang yang bergaji RM10,000 lebih kaya. Orang yang pendapatan RM20,000 pula mungkin akan rasa orang yang bergaji RM50,000 jauh lebih kaya. Secara matematik tuan-puan memang nampak begitu. Lagi besar gaji, lagi tinggi pendapatan. Tapi formula kekayaan sebenar bukan sekadar bergantung pada jumlah gaji anda. Formula yang lebih penting ialah tuan-puan, tabungan tambah harta tolak dengan hutang. Maksudnya tuan-puan, untuk membina kekayaan yang sebenar, kita perlu ada simpanan, kumpul aset, dalam masa sama kita kurangkan hutang kita. Sebab itu kekayaan bukan diukur pada beberapa besar gaji seseorang, tapi berapa lama dia mampu bertahan walaupun tanpa ada pendapatan. Kalau hari ni rasa susah untuk membina tabungan tuan-puan, mungkin sudah sampai masa yang kita fikir macam mana nak tambah pendapatan supaya ada lebihan untuk disimpan. Sebab pada zaman sekarang tuan-puan, ramai pakar kewangan juga tekankan kepentingan untuk mempunyai multiple stream of income. Kita tak boleh terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan sahaja. Perlu mula belajar bina pendapatan kedua, ketiga ataupun tambah sampingan mengikut kemampuan masing-masing. Boleh mula dengan simpan RM1 sehari atau asingkan sedikit duit untuk tabung jangka pendek seperti tabung insurans kereta, tabung raya ataupun tabung sekolah anak-anak. Percaya tuan-puan, perubahan besar bermula daripada tindakan kecil yang dibuat secara konsisten. Tak perlu bagi alasan yang banyak, mulakan dahulu ikut kemampuan sendiri. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan membantu kita semua untuk bina atau lebih faham tentang pengurusan kewangan dan membina kekayaan yang sebenar. Jika tuan-puan ingin membina kekayaan dengan simpanan emas beberapa bikul, anda boleh saja hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, yang ketemu kaya buat simpan sampai kita kaya.